Yang dihormati dan dikasihi tuan-tuan dan puan-puan generasi KG, tuan-tuan dan puan-puan FT 17, dan tuan-tuan dan puan-puan anak sekalian. Alhamdulillah kita bersama pada hari ini dalam satu suasana yang berdamai. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kurnianya kita dapat berjumpa, berhimpun, berukhuwah. Kalau Jawanya katanya kumpulan atau gathering, satu majlis yang memang kita tunggu-tunggu. Beberapa kali telah kita cuba untuk berjumpa seperti ini, tapi inilah kali pertama kita dapat buat, dapat baik, dan lokasi pun cantik. Jadi alhamdulillah lebih baik kita berhimpun. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan niat memohon redha Allah, insya-Allah kita akan mulakan majlis ini dengan selawat. Kita akan berselawat bersama-sama, kemudian diikuti dengan mengingat kawan-kawan kita yang telah meninggalkan kita lebih awal. Jadi jika insya-Allah kita tak boleh ringkas dan diikuti dengan doa arwah dan doa selamat. Insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ashraqal badru alaina, qamfafat misla husnika ra'ayna, ya wajah sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أنصح لأبي وربت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أرشدني الأستاذ والمعلم. Tuan-tuan, izinkan saya untuk berpindah ke acara berikutnya. Dengan ini dipersilakan Tuan Haji Hafiz Awang selaku Guru Sambutan menyampaikan ucapan aluan. Tuan-tuan, kami ini orang-orang berani-berani je buat majlis macam ni. Sebab kita ingat susah nak cari konteks kawan-kawan lama ni. Saya
buka, cari dalam Facebook, cari dalam WhatsApp, masukkan, kita dapatkan. Jadi sekali lagi terima kasih kerana sudah datang. JK yang telah bersama payah. Kami sebenarnya buat meeting 4 kali, semua online. Semua buat online saja. Kita buat melalui apa? Google Zoom, Google Meet. 4 kali kami buat. Semua malam, tunggu semua Tuan Haji habis dia punya doa selamat kat masjid, baru kita dapat bela. Jadi dalam 4 kali tu kami bincangkan. Yang saya paling takut sekali orang tak dapat datang. Nanti kan kita buat ada satu meja je yang datang. Jadi sekali lagi lah saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Ramlan. Dia macam bapak kami lah, dia yang bagi push. Dan Haji Hussein yang banyak buat backdrop dan banner, surat jemputan tu. Orang otak yang lama ni masih berbisa lagi. Kemudian saya ada yang saya sangat ucapkan terima kasih lah, Cik Yahya dengan Cik Aziz. Cik Yahya dengan Cik Aziz ni, dia orang kata apa? Man on the ground, orang di lapangan. Kami semua mencorak ni semua jauh-jauh. Tuan Haji Hussein di Johor Bahru, Tuan Haji Ramlan di Segamat, saya di Kuala Lumpur. So kita tak dapat berjumpa, so kita melalui itu saja. Tapi orang yang on the ground ialah Cik Yahya dengan Haziq. Dia lah yang besar payah pergi cari tempat, pergi cari apa, uruskan makan, uruskan macam-macam lah. Dia orang lah yang berdua ni yang apa, besar payah. Cik Borhani, apa lagi ya, Pacan, Pengguang, Koyu ada tak hari ni? Ada InsyaAllah, Alhamdulillah. Koyu Haji Samsudin tak dapat datang kerana anak dia nak buat kahwin semalam kan? Oh ya, kahwin pun tak dapat datang. Haji Rahman Suada, Haji Kukian, Haji Masilan, Haji Talib, lagi merangkap dan Abang Ben daripada Pasir Gudang. So mereka lah yang bergerak. Saya ni duduk dari jauh je tengok. Jadi sekali lagi lah kita ucapkan terima kasih. Saya mohon lah kita bagi satu tepukan untuk mereka semua ni. Saya tak nak berucap banyak sangat lah sebab kita tahu hari ni yang lebih penting ialah tuan-tuan dapat bercakap, apa kan. Cuma sikit ingatan lah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa saya tak nak panjang sangat lah. Lepas orang yang menasihat makan lah tu. Jadi sekali lagi daripada lubuk hati yang saya kecil ni, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tapi saya harap juga lah pagi berkali akan sampai sini saja lah. Mungkin tahun depan Singapura akan boleh lagi kan. Lagi sampai oh, saya lupa nak mention Tuan Haji Sampai benar ni kita sampai ya, everyday pagi saya report di berapa banyak kita takut ni jadi kalau point saja lah yang saya dapat cakap kan. Dan mestinya saya tamu dia. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percaya bahawa ini sedikit sebanyak dapat menguik semula hati kita, menghimbau semula kesalahan lama zaman kita masih PPPG, lebih kurang mungkin 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ya, kawan-kawan yang pertama meninggalkan PPG bertukar ke tempat lain ya. Ada yang masuk universiti, ada yang menjadi tenaga pengajar di sekolah semula, dan ada juga yang terus ke tempat lain mengembangkan bisnes dan sebagainya. Jadi kawan-kawan kita serak ke mana-mana. Sampai hari ini walaupun tak dapat datang, kawan-kawan yang tersebut ni tadi ramai yang suka untuk hadir, tetapi takdir menerima segalanya, maka mereka tak dapat hadir. Sementara menunggu waktu untuk kita jamuan ya, kita
jemput dengan segala-galanya Encik Arsyad Harun cuba menyampaikan kerenahnya atau apa yang dia buat untuk kita. Silakan di bawah sketsa je. Silakan. Aku telefon kawan aku tanya itu. Lain pun tak ada. Ini telefon Nokia ni, aduh, saya kepala lah. Lain pun tak ada. Tak ada lah, ini macam suka dia. Jadi macam lain ke? Tak ada lah sama. Ada sama, malah saya. Kan kau selalu kata, saya membuat pesta. Sebenarnya saya menyempur akan yang menjadi partner saya dalam sketsa ini untuk naik pentas. Inilah rakan saya, Tuan Haji Syafi'i PKG, masih pakai lagi baju di belakang stesen. PFnya Johor masih ada. Saya mohon maaf pada semua pihak dan saya gunakan atas nama Tuan Haji Ismail yang telah banyak membimbing kita orang sejak dulu lagi, juga pegawai-pegawai daripada PFN di KL Johor yang masih ada pada hari ini, Tuan Haji Sa'ad Mabuk, Encik Asyari, satu lagi yang saya mungkin tak dapat sebutkan, Tuan Haji Mistikana, Encik Osman Ibrahim, dan mungkin ada yang lain saya tak dapat sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita melangkah perlahan, one man show penuh harapan, menjaga ilmu, membimbing jalan tanpa lelah, tanpa balasan. Di PKG terpahat jasa, hujan dan panas sama dirasa, menjadi lilin di malam gelita, menyalakan cahaya tanpa suara. Kini bersua di majlis jumpa mesra, hampir dua dekat tidak berjumpa, meniti kenangan membara bagaikan badai, jejak kasih PKG Johor yang baru maupun ontai. Sekuntum kenangan mata berseri, sejambak rasa dalam memori. Sahabat lama, mari bersama kita kenang cerita mencuit jiwa. Ada yang pergi, tak akan kembali, namanya tetap kekal di sanubari. Yang tinggal kini, meniti hari dengan cerita yang takkan henti. Dari perpustakaan ke papan ke kunci, kita mendidik walau sendiri. Bukan pujian yang kita cari, tapi reda ilahi yang hakiki. Kini bersua di majlis jumpa mesra, hampir dua dekat tidak berjumpa, meniti kenangan membara bagaikan badai, jejak kasih PKG Johor yang baru maupun ontai. Sekuntum kenangan mekar berseri, sejambak rasa dalam memori. Sahabat lama, mari bersama kita kenang cerita mencuit jiwa. Mari bersua di majlis jumpa mesra, meniti kenangan yang lama membara. Warga PKG Johor mari bersama, jejak kasih jejak permata. Sekuntum kenangan mekar berseri, sejambak rasa dalam memori. Sahabat lama, mari bersama kita kenang nostalgia yang tak dilupa. Bersama tawa, bersama luka, segala halangan jadi anugerah. Langkah tua bukan penghalang, selagi hati terus terang. Kini bersua di majlis jumpa mesra, hampir dua dekat tidak berjumpa,
Meniti kenangan membara bagaikan badai, jejak kasih pekaji Johor yang baru maupun otai. Sekuntum kenangan bakal berseri, sejambak rasa dalam memori. Sahabat lama, mari bersama kita kenang cerita mencuri jiwa.